شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan barang siapa mengambil selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita di saat dan ketika ini. Mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita manfaatkan sepenuhnya bagi mencari redha Allah dengan mencari bekalan-bekalan yang disuruh oleh Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa, takut kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sungguhnya berjayalah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Inna lil muttaqina mafada. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat dengan mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah kita sambung siri pengajian kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung hadis yang ke-27 di muka surat 54. Wa an Abdillah ibn Amri wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajal Bukhari wa Tirmizi. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Tirmizi. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah apa yang kamu dengar daripadaku, walaupun hanya satu ayat. Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, maka tidak mengapa yang demikian itu. Dan barang siapa secara sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia menyediakan dirinya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah anak kepada Amru ibn Al-As. Kedua-dua mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca radhiyallahu anhuma. Mereka ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amru ibn Al-As adalah sahabat Nabi yang menjadi gubernur di Mesir masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Amru ibn Al-As ini adalah, kalau lah ni kita kata menteri besar, menteri besar yang Sayyidina Umar pilih untuk menjaga Mesir. Abdullah bin Amru ni anak kepada Amru ibn Al-As. Dalam istilah ilmu hadis, mereka ni dikatakan sanad. Nak sampai hadis kat kita tu, Abdullah bin Amru ni, bin Abdul As ni, dia dengar Nabi SAW bersabda. Dia dengar hadis, dia dengar Nabi SAW bersabda. Jadi Ustaz sempat pernah menziarah kubur Amru ibn Al-As ni, seorang sahabat Nabi ni di Mesir. Sampai sekarang kubur dia berbau wangi, harum. Kubur sahabat Nabi, gubernur Mesir, menteri besar Mesir, yang merintah Mesir. Pernah masa dia mula merintah Mesir, dia tengok satu upacara yang dibuat. Upacara masa sebelum Islam masuk lagi dah dibuat upacara tu. Dipanggil upacara semah. Semah ni dia akan pilih perempuan, pilih daripada anak dara ni, jadikan ratu, pilih hak cantik, diberi pakaian, diberi hiasan yang cantik, dan diberi makan sungai Nil. Bagi makan kat sungai Nil. Ini satu ajaran sesat lah, sangat menyesatkan. Amalan yang sangat menyesatkan. Bila Amru ibn Al-As dilantik menjadi gubernur di Mesir, dia tengok-tengok, ini satu amalan yang sangat bercanggah dengan Islam. Lalu dia mengharamkan acara tersebut. Jadi Sungai Nil ni jadi dipuja oleh rakyat Mesir. Dia seumpama tempat mereka mencari sumber rezeki, nak tangkap ikan dan nak bertani. Di tepi-tepi pinggir Sungai Nil tu jadi tanah yang subur. Jadi mereka duduk bergantung macam tu lah. Bila Amru ibn Al-As haramkan, Sungai Nil kering. Sungai Nil jadi kering. Bila kering, dia bimbang, takut merosakkan akidah umat Islam. Takut mereka percaya, mereka duduk puja Sungai Nil. Bila dia haram upacara tu, kering Sungai Nil, maka dia pun tulis surat hantar kat Sayyidina Umar di Madinah.
hantar surat kat Sayyidina Umar di Madinah, wahai Amirul Mukminin, bila aku datang ke Mesir ni, tengok ada upacara yang bercanggah, upacara yang sangat sesat ni, aku haramkan. Bila aku haramkan, tiba-tiba sungai Nil jadi kering. Aku bimbang, takut merosakkan akidah umat Islam. Maka Sayyidina Umar pun balas balik surat tadi. Surat Sayyidina Umar tu tuju kepada sungai Nil terus. Karomah sahabat Nabi. Lebih kurang macam ni lah. Ada tulis di surat tu, daripada Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada sungai Nil. Dengan nama Allah, wahai sungai Nil, jika sekiranya engkau mengalir dengan nama Allah, maka mengalirlah engkau. Sayyidina Umar hantar balik surat tu, bagi ke Amr bin Al-As, suruh sampaikan kepada sungai Nil. Bila surat tu sampai pada sungai Nil, maka Amr bin Al-As pun pergi tahu surat tadi dalam sungai Nil, bagi kat sungai Nil. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ayat sungai Nil mengalir balik. Subhanallah, ni antara karamah Sayyidina Umar Al-Khattab. Hari ini kita dapat mendengar hadis yang mana sanadnya daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Maksud hadis tadi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang kamu dengar daripadaku walaupun satu ayat. Nabi suruh sampaikan ilmu yang dia beri walaupun satu ayat. Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat, maka tidak mengapa yang demikian itu. Dan barang siapa yang secara sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia menyediakan dirinya satu tempat di dalam neraka. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siapa yang secara sengaja berbohong atas nama aku, kata Nabi, maka hendaklah dia sedia dirinya untuk masuk dalam api neraka. Kita tengok keterangan hadis. Untuk menjadi seorang ulama besar susah sekali. Kita nak jadi seorang ulama susah, kena menguasai ilmu-ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang berkenaan. Ulama ni lebih lagi mujtahid, kena alim 15 ilmu. Alim 15 ilmu. Dengan ilmu bahasa dia, lughah, dengan menguasai ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu di segi sudut bahasa, nahunya, sorafnya, balaghahnya, badi'nya. Itu semua ilmu-ilmu fardu kifayah tu. Yang orang bila nak jadi ulama ni, dia kena menguasai ilmu-ilmu tu. Ulum Quran, kenaan dengan Quran, asbabun nuzul, ulum hadis, ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu akhlak, ilmu fiqh. Banyaklah. Kena alim, bukan takat tahu yang alim sungguh. Ni nak jadi ulama bukan senang. Kita ulama-ulama yang ada sekarang ni pun dah semakin meruncing. Bila mati ulama, itu tandanya Tuhan dah cabut dah ilmu. Ilmu ni Tuhan cabut, bukan tiba-tiba hilang daripada dada tu dah. Allah Ta'ala mematikan ulama, semakin hilang kerana generasi yang kemudian ini semakin runcinglah pengetahuan dia. Sedikit ilmu yang telah diberikan, alhamdulillah, sedikit ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hendaklah kita amalkan.
Walaupun kita dapat sikit ilmu, kita amalkan. Dan ilmu yang sedikit yang telah kita amalkan tadi, hendaklah pula kita sampaikan kepada orang lain. Kita kena sampaikan. Itu yang Nabi suruh, Nabi perintah. Walaupun satu ayat, walaupun sikit, tapi kita sampaikan. Contohnya kita yang sudah mengerti. Ini huraian hadis yang kita baca tadi. Ini syarah daripada almarhum Ustaz Fahmi Zamzam. Contohnya kita yang sudah mengerti membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Bila kita sudah pandai tahu membaca surah Al-Fatihah dengan baik, maka kita dapat menggunakannya dalam sembahyang kita. Kita guna dalam sembahyang kita. Surah Fatihah ni menjadi rukun qauli dalam sembahyang. Rukun qauli dalam sembahyang ada 5. Rukun qauli dalam sembahyang ada 5. Yang jenis kita kena baca, kena keluar daripada mulut kita, daripada lidah kita, dengar pada telinga kita. Bukan kita baca dalam hati. Bila baca dalam hati, hati ni kerja dia niat. Hati ni niat. Jadi bila sebut rukun qauli, baca di lidah kita ni. Kena baca bagi jelas, dengar di telinga kita. Jangan baca dalam hati. Baca dalam hati maka sembahyang dia tidak sah. Ada 5 rukun qauli dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang pertama membaca takbiratul ihram. Kita baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tu rukun tu. Dengan 2 kalimah tu. Allah Akbar. Allahu Akbar. Membaca takbiratul ihram itulah menjadi rukun qauli yang pertama. Rukun bacaan yang pertama. Dan kalau dia baca dalam hati, bunyi sikit ya Allah Akbar, tak dengar lah dalam hati. Tak sah. Tak sah. Kena bagi jelas. Bukan yang angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat. Angkat tangan tu sunat. Itu perbuatan mengangkat tangan. Itu adalah sunat. Yang menjadi rukun, kita baca Allahu Akbar. Antara sebutan tu, Allah tu dengan bar, ra' tu, antara itulah lintas di hati kita niat. Kena ada qasad, ta'rud, ta'yin. Kena ada sahaja aku solat. Solat apa? Fardu. Fardu apa? Fardu subuh. Sekurang-kurangnya 3 tu kena ada dalam bacaan Allahu Akbar lintas di hati kita. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Kena ada sahaja aku solat. Solat apa? Solat fardu. Fardu apa? Fardu subuh. Sahaja aku solat. Solat apa? Fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Kena ada. Berapa rakaat makmuman tu atau kemudian pada tu tak apa. Yang penting masa sebutan Allahu Akbar tu kena main niat di dalam hati. Itu tempat dia. Tempat niat tu dia ada tempat. Kita nak buat haji umrah, ada tempat niat dia. Kita nak sembahyang, tempat niat dia di situ. Kita nak berwuduk, tempat dia masa mana? Masa ayat kena di muka. Ayat kena saja di muka, lintas di hati. Saja aku berhadas, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu tempat dia. Dia ada tempat dia. Bukan kita ikut dan kita aja. Jadi itu rukun qauli. Yang pertama tu membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Fatihah.
Baca surah Fatihah daripada Bismillah. Mengikut riwayat Hafs an Asim, riwayat Imam Qiraat kita, Bismillah tu satu ayat daripada surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiga. Maliki Yaumiddin. Empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lima. Ihdinas siratal mustaqim. Enam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh mengikut riwayat Hafs an Asim. Tu surah Fatihah menjadi rukun. Lepas tu yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat akhir. Yang keempat, selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai itu tak parah. Tak kata Sayyidina pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang keempat. Wa ala ali Sayyidina Muhammad tu, itu dah jadi sunat. Dah jadi sunat abad. Jadi yang kelima, memberi salam pertama. Assalamualaikum. Sampai tentu tak parah. Tapi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullah. Itu menjadi rukun, memberi salam pertama. Yang paling ke kanan ke kiri itu adalah sunat. Itu perbuatan. Rukun tadi bacaan. Bacaan apa salam yang kedua tu dah jadi sunat dah. Tu 5 rukun qauli dalam sembahyang. Sama ada fardu ataupun sunat. Jadi bila kita tahu, kita sampaikan. Kita sampaikan pada ahli keluarga kita, pada anak-anak kita. Bersembang dengan kawan-kawan, kalau boleh selit sikit. Maknanya kita telah beramal dengan hadis Nabi. Yang Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi kalau ni sampai ada orang buat, bila ada apa program apa-apa, ada satu disediakan tempat klinik Fatihah. Klinik Fatihah, tengok ke doktor nama Fatihah ke apa ke? Orang yang nak pi perbaik bacaan Fatihah, bagus. Bagus. Pi mengadap perbaik. Ustaz dulu ada seorang imam besar tugas di Masjid Negeri Penang. Masa tu Ustaz mengajar di Al-Mashhur. Dua ulang alik sembahyang di Masjid Negeri itulah. Ada masa Ustaz pergi baca dekat imam besar tu. Imam minta baca. Masa tu imam tu daripada Fatwani, hebat imam tu. Al-Hafiz lah. Bacaan dia pun sedap. Kita baca. Dia dengar. Dan dia betul lah. Tempat-tempat kat mana. Jangan kita duduk malu pula. Ni kita nak ilmu. Nak betul. Nak betul. Walaupun benda tu kita nampak macam biasa je, tapi sangat besar. Sangat besar pada ibadah kita. Dia rukun. Tak betul, tak sah sembahyang kita. Kita baca, dia dengar macam ni dia perbaik. Lepas tu kita jumpa pula ulama besar.
Ada yang main daripada Mesir, main daripada mana, suruh kita baca, dia dengar dan dia betul. Ada yang dia nak sampaikan sanad lagi, dia baca, kita pakai ikut. Ni di antaranya kaedah-kaedah kita nak dapat ilmu dalam Islam. Dan kita juga sebenarnya dapat mengajar kepada orang lain yang belum dapat membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Begitulah seterusnya, kita disuruh menyampai ilmu yang telah kita miliki, walaupun hanya sedikit, sampaikan, jangan kedekut ilmu. Bila disampaikan orang yang kita sampaikan pula kepada orang lain, ini menjadi saham yang besar kepada kita, pahala yang besar pada kita. Kemudian, itu contoh ya, satu daripada surah Fatihah. Macam-macam lah dalam bab akidah ke, dalam bab akidah, seseorang itu tidak boleh, di antara perkara yang membatalkan syahadah, tidak boleh menghukumkan kafir kepada saudara dia. Tak boleh. Sekiranya kawan yang orang yang dia kata tu tak kafir, kafir tu kembali kepada dia. Apatah lagi ada golongan yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Berapa orang yang sahabat Nabi tak kafir, hak lain semua dia hukum kafir. Sedangkan Allah Ta'ala redha bagi jaminan kepada sahabat Nabi. Maknanya dia telah lawan Allah. Dalam surah Taubah ayat 100, Allah Ta'ala firman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ini jaminan daripada Allah pada sahabat-sahabat Nabi. Golongan yang awal masuk Islam, menerima Islam, terdiri daripada muhajirin dan ansar. Orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ansar, penduduk asal Madinah, terdiri daripada Aus dan Khazraj. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang ikut mereka, bi ihsanin, dengan segala kebaikan. Siapa saja yang ikut cara sahabat Nabi ni, radhiyallahu anhum, Tuhan redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka juga redha kepada Allah. Sebab tu bila kita sebut nama sahabat Nabi, kita kena kata radhiyallahu anhu. Tadi kita baca tadi ni, Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Mereka dua orang ni diredai oleh Allah. Kalau seorang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuhan redha. Tiba-tiba pergi kata kafir. Kafir tu kembali balik kepada orang hak kata. Jaga. Tu sahabat Nabi. Kalau tak sahabat Nabi pun, saudara se-Islam kita ni, bila dikata kafir kepada dia sedangkan dia tak kafir, kafir tu kembali balik kepada dia. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis dalam perkara yang membatalkan iman. Jangan main-main. Walaupun perkara kecil, kalau dia hina Nabi, walaupun dalam perkara kecil, contohnya sunat potong kuku, macam mana? Belah kanan dulu, ada kaifiat dia. Aku tak mau, aku tak suka macam tu. Buat kata tak suka. Dia tak suka kat Nabi. Bila tak suka kat Nabi, dah cacat dah satu rukun iman. Beriman kepada Rasul. Bahayalah. Tu di antaranya. Kita sampaikan. Walau benda tu sikit saja, tapi boleh menyelamatkan akidah. Apatah lagi mengkafirkan para sahabat yang Tuhan janji syurga.
Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, disediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu kemenangan, kejayaan yang sangat agung, yang sangat besar. Tu. Kemudian masalah riwayat dari Bani Israel, disebut kisah-kisah Israiliyat, yang berisi kisah-kisah Bani Israel, cerita-cerita tentang Bani Israel. Maka yang mana tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama kita, maka boleh kita menyebutkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Kisah Israiliyat ni ada dalam Quran. Dalam Quran tu memang sahih lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk tolak Tuhan cerita. Tu kisah surah dalam surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah tu lembu betina. Banyak kisah Bani Israel. Contoh satu daripadanya lah berkenaan dengan kisah dalam surah Al-Baqarah. Hak tu daripada Al-Quran, daripada Allah. Hak tu sahih. Siapa tak percaya kafir. Itu daripada Allah. Kisah yang buh nama surah, yang diberi nama surah tu Al-Baqarah, lembu betina, berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku di kalangan Bani Israel. Berlaku satu pembunuhan. Masing-masing menuduh kawan ni. Bani Israel ni dia pecah sampai 12 golongan. Daripada anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Itulah cabang-cabang pecahan dia. Sampai nak perang, sampai nak bergaduh. Ni kerja ni di kalangan Bani Israel ni. Mereka ni Nabi-Nabi ramai Allah Ta'ala utus di kalangan mereka, tapi yang beriman sikit saja. Apa yang ada dahsyat. Mereka lawan Allah, lawan Rasul-Rasul yang diutuskan, bunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi dalam kisah tu sampai nak berbunuh lah, sampai nak berlaku perang. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala suruh cari sekok lembu betina. Cerewet pula tanya lembu betina macam mana. Dah kata lembu betina, pergi carilah lembu betina. Tanya pula, hak darah lagi ke, hak dah beranak dah? Hak darah. Jadi susah dah. Color dia macam mana pula? Tanya, dah jumpa dah hak darah, color macam mana pula? Color kekuningan. Sampai payah nak dapat. Cerewet Bani Israel ni. Lepas tu dah digunakan untuk bekerja, membajak atau apa, tak lagi, tidak digunakan lagi. Maka sukarlah nak cari, tapi jumpa juga. Bila jumpa, diperintahkan supaya sembelih lembu tadi, diambil anggota lembu tadi, pukul ke atas mayat tu, mayat yang mati kena bunuh tu. Mengikut tafsir, ekor dia, bukan ambil kaki tu pergi balun dah tu, ekor lembu betina tu kerat, lepas tu pergi pukul atas mayat tadi. Dengan izin Allah hidup balik mayat tadi. Bila hidup balik, saksi jelas lah. Dia cerita balik yang bunuh dia tu sepupu dia, yang tamakkan harta dia. Lepas tu mati balik lah. Bukan kita balik rumah duk makan nasi apa tak lah. Mati balik, cuma nak jadi saksi besar dalam kes tu. Jumpa lah sampai hampir nak berlaku perang. Ni kisah cerewet, kisah ni Bani Israel ni Allah Ta'ala sebut. Tu contoh dia. Kisah tu Tuhan cerita dalam Quran, Allah dari cerita. Itu kita sampaikan sahih lah, sesuai kitab kalamullah, Al-Quran, ataupun kisah-kisah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, yang Nabi cerita jelas, tak ada salah apa tu. Jangan yang kita tak tahu sumber dia menokok tambah yang lebih-lebih.
Cerita Nabi Ayub sakit, diuji dengan sakit, betul sakit. Nabi-nabi manusia, Nabi-nabi memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Di antara sifat yang harus bagi para Nabi dan Rasul, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kena makan, minum, daripada proses dilahirkan, ada keturunan, ada ibu bapa, tok nenek, sakit, demam, luka, berdarah. Nabi kita dalam perang Uhud berdarah, retak gigi Nabi beberapa batang. Itu sifat-sifat basyariah, kemanusiaan. Jadi dia lebih-lebihkan cerita sangat Nabi Ayub ni sakit teruk sampai lari habis umat dia. Tu melampau-lampau. Sakit tu ada sakit tapi tidak menjejaskan kenabian. Sakit yang Allah Ta'ala bagi kat para Nabi dan Rasul ni, mereka manusia. Jadi taklah melebih-lebih, melampau-lampau sangat. Ni ada kisah dia yang melampau-lampau. Ni yang tak boleh. Yang kita nak sampaikan ni yang betul-betul. Yang betul-betul. Yang macam dalam Quran, hadis Nabi atau riwayat-riwayat yang sahih, maka kita boleh sampaikan sebagai pengajaran kepada kita. Tetapi seandainya kisah-kisah Israiliyat itu bertentangan dengan agama kita, maka kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain kalau bercanggah dengan dasar-dasar agama ni, tak boleh ni. Ni tak apa sahih ni, tak ada sumber yang sahih. Nampak agak melampau, itu tidak boleh diceritakan. Dan Nabi sebut juga ancaman ke atas orang yang sengaja berbohong atas nama Nabi SAW. Dia kata Nabi kata. Wahanya Nabi tak kata macam tu. Iaitu mengatakan hadis yang sesuatu yang diyakininya bukan hadis Nabi SAW, dia kata hadis Nabi. Ini pernah berlaku di kalangan orang yang dia nak bodek pemimpin. Dia nak bodek pemimpin, dia reka. Dia reka hadis, dia kata Nabi kata. Ada dulu zaman kegemilangan Islam dulu, raja tu suka pada burung merpati. Dia reka hadis, kata kelebihan burung pati macam ni, dia kata Nabi kata. Ini bahaya. Ataupun apa-apa sajalah yang Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Siapa yang dia buat macam tu, maknanya dia telah berbohong. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Ataupun Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Maka itu satu pembohongan. Maka orang ini diancam dengan masuk neraka. Maka dia bersedialah satu tempat duduk di dalam neraka sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan senang-senang nak kata daripada hadis Nabi. Cuma kita lah ni dah dibukukan, dikitabkan. Hadis Sahih Bukhari jelas dah. Itu sahih kitab. Lepas kitab suci Al-Quran, hadis yang ditulis, yang dihimpun oleh Imam Bukhari. Dia hafal lebih 300,000 hadis. Disaring sehingga tinggal 1000 hadis. 1000 hadis tu ditapih lagi, tinggal 600 lebih hadis Nabi. Maka dia nak tulis tu, dia sembahyang istikharah, minta doa petunjuk daripada Allah. Dia tulis. Ada dalam kitab Sahih Bukhari tu jelas dah ni, macam hadis yang kita baca pada pagi ni, hadis juga daripada Sahih Bukhari. Sahih siapa tak percaya, kafir, dia tak percaya kat Nabi. Tu jelas dah, yang dihimpun oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lain, Abu Daud, Tirmizi, yang mana hadis-hadis sahih, kita kena yakin sungguh. Itu boleh kita sampaikan tanpa ragu lagi. Cuma kalau tak ada sumber yang jelas, kita bimbang, takut ia daripada hadis palsu yang dibuat-buat. Tiba-tiba kita kata Nabi kata, ini dosa besar dan diancam dengan neraka
siaplah satu tempat kepada dia di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis yang kita dengar pada pagi ni. Satu hadis tu dululah untuk pagi ni. Perintah supaya kita sampaikan ilmu dan kita boleh sampaikan kisah-kisah Bani Israel yang ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi, yang tidak bercanggah dengan dasar-dasar Islam. Dan juga kita dilarang mengatakan perkara yang Nabi tidak kata. Dilarang kita mengatakan apa yang Nabi tak buat. Nabi mengancam dengan ancaman satu tempat di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebenaran itu benar, pimpinlah kami ya Allah untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebatilan itu batil, pimpinlah kami ya Allah untuk menjauhi kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syria wa fi Lebanon wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah